Satu, dua, tiga. Jeng, jeng, jeng. Barang daripada TikTok Shop sudah sampai. Kali ini dengan tumbler. Korang nak tahu tak tumbler apa yang berada di dalam kotak ini? Jom teman saya unboxing sekarang. Okey, apabila korang dah beli untuk tumbler ni, korang akan dapat dia punya kitchen macam ini dan juga macam ini. Okey, sekarang ni juga kita tengok tumbler. Okey, ini dia punya straw dia berwarna pink dan jom kita lihat tumbler apa yang menarik dalam kotak ini. Satu, dua, tiga. Jeng, jeng, jeng. Wow guys, inilah tumbler yang saya tunggu-tunggu. Tumbler Barbie. Memang nice lah dia punya design tumbler Barbie ini. Korang tengok dekat bahagian B ni ada bling-bling lagi. Wow, memang menarik. Okay, sekarang ni juga kita tengok dekat bahagian dalam tumbler ini. Okay guys, dia punya bahagian dalam ni dia ada 2 layer guys. Kemudian korang boleh isi air dalam tumbler ini sebanyak 710 ml. Bagi korang yang ingin memujuk pasangan korang yang tengah merajuk itu, korang wajib dapatkan satu tumbler Barbie berwarna pink ini untuk menyejukkan hati mereka. Korang boleh grab sekarang dekat beg kuning sebelum ia out of stock.